Okay geng, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, harap gambar aku nampak dengan jelas lah. So hari ni hari keempat kita berpuasa. Bertemu lagi dalam aku punya channel. Lama dah aku tak buat video disebabkan aku banyak urusan. So aku ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada kawan-kawan dan kamu semua dalam menjalani ibadah puasa yang dah sekarang ni hari keempat kita berpuasa. Okay, so jalanilah dengan sebaik mungkin. Kita dah ada peluang untuk berpuasa dan tak lama lagi kita akan menyambut selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, so hari ni konten aku sekadar konten aku dengan motor ES5 aku. Ramai yang tanya-tanya, bang dah lama tak buat video, kenapa ada je geng, cuma aku sibuk busy dengan urusan aku dengan anak-anak. Dengan lepas cuti raya Cina ni banyak program-program aku, mesyuarat lah, itulah inilah kan. So sekarang ni aku bekerja dan hari ni aku berada di tempat kerja. Dan inilah motor aku, okay, yang korang nak tengok tu. Inilah motor aku. So ES5 aku ni harap terang lah. Aku guna lampu siling je. Lampu siling harap terang lah aku punya gambar. Inilah aku punya motor ES5. Mungkin mana yang pernah follow aku daripada dulu sampai sekarang, pernah tengok aku punya EX5. Inilah motor aku dalam mula-mula aku buat vlog ataupun video. Inilah jentera mesin aku. Sampai sekarang masih aku jaga rapi lagi. Cuma mana yang follow aku lama tu mungkin dah pernah tahu pasal motor ni. Daripada mula aku berkecimpung dalam dunia motor vlog sampai sekarang. So hari ni mana yang follow saya dah tengok ini yang terbaru lah, rim aku. Dulu aku banyak guna sport rim 5 batang, 6 batang SP JRD aku pakai. So sekarang tak ada dah. Aku buat standard je, pakai ring lidi saiz asal 17. Ni aku buat dekat Mr. Rajan, aku punya kawan Pomen. Dia buat je balancing, kau tengok. Ni semua ni depan belakang ni kena dalam 200. Siap hub baru. Ni hub baru. Yang ni pun hub baru. Tengok hub baru ni, dia lidi dan dia punya gelung lah. So aku buat standard balik macam mana aku beli kat kedai. So motor ni mana yang follow aku lama tahulah, inilah motor aku. Kau tengok stiker ni bosku ni. Dah lama geng, bertahun-tahun dah. Jauh daripada 2014, 2011 motor ni masih aku jaga lagi sampai sekarang geng. Ini semua barang-barang ori kan, barang-barang original. So tadi aku dah basuh sebab tadi motor ni aku simpan dalam store, jarang pakai. Kalau aku pakai pun macam ni lah. Waktu macam ni tiba aku tergerak nak pakai, aku pakai. So lepas basuh tadi aku lap kilat sikit, aku letak ni sebab berabuk okay? So inilah motor aku. Kau tengok dia punya kepuk box ni pun tengok dah pudar dah geng. Dia punya lama tu. Ni semua barang original lagi, kecuali absorber belakang dengan dia punya rem gelung tu yang baru lah. Tu aku baru ganti tahun sudah. Yang lain masih original. Ada seat mirror, ni semua original geng, tak pernah ganti. Cuma sekarang ni motor ni apa yang aku respect sampai sekarang, aku beli dalam tahun 2006 kot 2007 aku beli motor ni. Sampai sekarang masih aku kekalkan macam ni juga. Macam mana dari kedai macam ni lah. Cuma bumper ni dah, kepuk ni dah lama sangat ni, bertahun dah geng. Dia mula retak-retak tapi tak pecah. Dia masih okey lagi, masih okey lagi. Okay guys, nanti apa kita sambung lagi panjang pasal motor ni. Mana yang follow aku tu tahulah macam mana. Okay guys, mantap, mantul. Okay geng, welcome back lagi ke channel. Patutnya hari ni aku pergi tarawih kan, tapi sebab aku kerja malam ni, aku berada di tempat kerja. Kau tengok ni, nampak van apa. So aku bekerja malam ni. Aku solat kat sini je lah, kat dalam bilik ni aku solat. So hari ni aku bekerja dan inilah aktiviti aku lepas aku kilat motor aku ni. Maaf lah kalau gelap geng. Ni lampu, aku guna lampu ni sebab sini memang pakai lampu ni, harap jelas lah, terang. Kalau tak terang tu minta maaf lah, nampak tak juga gambar motor aku ni kan. Okey lah. So inilah rupa motor aku sekarang.
Mungkin yang dulu-dulu ada follow tengok, itu mungkin lebih okey kan. Ni lagi lebih okey. Sebab cuma sekarang ni aku rehatkan motor ni, cuma pakai kat rumah lah. Aku dah jarang bawa jalan jauh. Macam dulu aku buat video jauh-jauh aku jalan, sampai Mantin, sampai Beranang, sampai Banting aku bawa motor ni, aku buat video. Dalam channel Si Ujang GoPro 7, dengan aku punya channel yang satu lagi yang hilang tu, Pian Motovlog 7 tu VX. So yang baru yang ketiganya lah, Motovlog SCVX. Tu yang baru lah, yang lama-lama kau boleh scroll cari dalam YouTube. Okay, aku ni YouTuber yang baru-baru belajar lah motovlog. So ini dah rupa motor aku. Motor ni banyak jasa aku geng. Daripada mula-mula aku beli, aku tak ada anak, sampai aku ada anak, sini lah bermula yang aku menjadi seorang motovlog. Guna motor ni. Dulu sini ada stand tu aku letak GoPro aku. Daripada aku vlog tak ada suara, tak gerti pakai mic, tak gerti setting, sampai sekarang aku dah boleh setting. So macam sekarang korang tengok, Alhamdulillah, selama aku jadi seorang motovlog, walaupun tak hebat macam motovlog orang lain, tapi aku kata orang tu, aku puas hati. Aku rasa seronok buat video, walaupun tak ramai yang tengok, 2-3 orang pun dah Alhamdulillah bagi aku. So bagi aku suka buat motovlog sendiri. Aku tak ikut konten-konten orang. Aku cuma buat konten apa yang aku rasa okey. Kepada yang komen, yang kata apa konten ni, tu terpulang lah pada korang. Nak kutuk, nak cerita apa, terpulang. Hak masing-masing nak guna motor apa, kemampuan masing-masing. Aku cuma ada ni dengan LCV aku, 2 motor lah yang aku guna. InsyaAllah mulai hari ni aku akan mula balik untuk buat video. Tengoklah konten-konten aku. Masa sekarang aku tak nak kata motor-motor je. Mungkin aku pelbagaikan konten aku. Outdoor pun ada, aktiviti aku mancing ada dengan anak aku pun, macam-macam konten aku buat. Okay, so malam ni memang aku khas untuk konten motor macam ni lah yang korang tengok. Okay, mungkin konten aku orang cakap, alah pembosan kalau konten abang terpulang. Bagi aku seronok buat video. Aku tak kisah orang nak cakap apa. Tengok, tak nak tengok, korang boleh scroll, boleh tengok banyak channel ada. Okay, so mana yang stay aku, masih follow aku, kita ucapkan terima kasih. Semoga korang dimurahkan rezeki selalu, dilimpahi rezeki, diberi kesihatan dalam korang punya kehidupan seharian lah. Okay geng, nanti apa-apa kita jumpa lagi di channel lah. Mungkin besok kot, siang sikit ni, dah malam tak nampak ke. Okay, inilah. Okay, so aku rasa cukup sampai sini. Besok lagi kita sambung, kalau ada rezeki besok lagi kita sambung lagi pasal motor aku ni. Okay geng, just okay geng, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So selamat pagi. Hari ni 29 hari bulan 29 ke 28, aku pun dah lupa tarikh. So pagi ni aku bersama LCVX aku. Lama dah aku tak keluarkan aku punya LCVX, disebabkan aku jarang guna. Sebab aku selalu pakai ESP aku tu. So hari ni keluar daripada gua yang kotor-kotor. Aku tak basuh, dah berapa hari dah aku tak basuh sebab simpan dalam stor. So hari ni dia keluar. Korang tengok tu, nampak dia punya kotoran tu, nampak tu kotor-kotor tu. Tu aku semua nak basuh tu geng. Dekat enjin ni kau tengok ada labah-labah lagi. Dia punya lama, padahal seminggu je aku simpan, seminggu lebih aku simpan. Aku tak jalan, aku tak running. So Alhamdulillah, dia punya bateri pun okey. Okay, semua okey. Nampak? Hari ni aku bawa je. Mungkin ada rezeki sekarang. Okey, malam sikit lah. Aku tengok cuaca geng. Sebab sekarang cuaca nampak okey. Takut nanti tengah malam kan hujan pula, jadi masalah kat aku. So aku nak basuh dia. Nampak kotor-kotor ni macam ni kan. Aduh, nanti aku nak basuh dia, bersih-bersih, clean. Tengok dekat sini-sini tu banyak ni, nampak. Macam ni aku tak suka ni. Kalau aku gosok semua ni. Ni semua nampak rabuk lagi. Aku tak basuh ni. Hari dah aku simpan je, simpan. So mungkin hari ni aku basuh je lah. Nampak tu. Dah lama sangat aku peram dia. So hari ni keluar. Kebetulan hari ni Ahad, aku keluar lah. So tengoklah macam mana nanti. Kalau cuaca okey, aku akan basuh lah.
cuaca tak okey memang aku dah basuh lah. Sebab aku jarang pakai motor ni kecuali ada jalan urusan luar, macam aku pergi Bandar Baru ke, aku pergi jauh pada Seting Ilir ataupun daripada Jempol ni, baru aku guna motor ni lah untuk kegunaan aku, urusan penting lah. Yang lain tu aku pakai EFI, rumah, kedai, masjid ke mana-mana aku pakai EFI. So hari ni aku bawa dia di pagi Minggu ni. Kau telah hari ni hari Minggu aku bertugas, aku bawa dia lah. Hari ni hari Ahad, nah aku bawa dia. Tengoklah macam mana, cuaca okey je aku basuh. Okey geng. Okey geng, assalamualaikum, welcome back to my channel. Okey, kembali lagi dalam aku punya channel. So hari ni masih lagi aku di tempat kerja. So inilah motor aku. Selepas aku bersihkan tadi, alhamdulillah dah bersih dah. Aku lap-lap, aku simbahkan air sikit. Dah bersih, tak nampak kotor lagi geng. Barulah rupa motor. Tak ada lagi dah debu-debu, abuk-abuk lagi. So aku dah bersih tadi, bok-bok pun aku dah basuh. Aku dah clean-cleankan semua, dah lap-lap tadi. Dah cantik dah motor aku. Mantap. Barulah okey. Kalau tak tadi motor aku, aduh kotor je nampak. Ni dah okey dah. Dah bersih dah, aku clean ni semua. Bok-bok ni, baju-baju hujan ni semua dah aku keluarkan tadi, aku bersihkan balik. So aku masuk dalam beg, semua aku kemas rapi dah. Aku ni tak suka sangat aku sepah-sepah dalam box ni. Satu aku bersihkan, lagi satu motor dah aku clean, saya bersih. Tinggal aku nak polis ni tayar ni, kemungkinan bulan 4 nanti atau bulan 3 nanti aku akan tukar tayar ni. Tayar depan ni dah nampak botak dah geng, dah lama ni. So tayar dia nipis. So kau tengok daripada tepi pun nampak macam gelembung-gelembung kan, lekuk-lekuk tu. Padahal aku dah sukat dah angin dia ikut kesesuaian tayar ni. Mungkin disebabkan tayar dah lama, dah dekat 3 tahun dah aku pakai tayar depan ni. Yang belakang ni baru lagi. Yang belakang ni baru je aku tukar 2022-23 hari tu aku dah tukar. Dah tukar tayar belakang. Tayar depan ni saing dengan tayar lama je. So depan tu paling lama lah. Yang belakang ni baru lagi aku tukar. So dapat gaji nanti akan datang bulan 3, aku akan tukar yang depan lah. Saiz yang sama, bunga yang sama. Sebab aku minat tayar ni, jenis tayar diamond tayar ni. Sebab dia Maxi Diamond, dia punya bentuk tayar tu bulat geng, aku minat. Memang lama dah aku pakai, tayar ni memang terbaik lah. Okay, ni lah rupa motor aku. So aku tutup cancel sebab aku jemur cancel aku. Tadi aku nak jemur kat luar, lepas tu gebas. Ni dah panas balik, sekejap aku jemur lah. So ni dah lah rupa motor aku. Sekarang aku buka box-box ni sebab aku jemur kat panas tadi. Dah kering dah. So sekejap lagi aku nak clean balik, susih dengan kain. Lepas tu aku nak coating dia, bagi kilat, ruset semua dengan spasi hitam ni lah. Okay, so itu je lah video aku hari ni berkenaan motor aku, tempat kerja. Aku tengok tempat kerja aku cuaca cerah geng, tengok langit-langit tu semua cuaca cerah. So aku nak ucapkan selamat puasa pada semua kawan. Teruskan menjalani ibadah puasa kita yang ke-11 hari ni, ke-11 ke-12. Semoga amal ibadah kita diterima dan teruskan menjalani ibadah puasa geng. Kita tak tahu tahun depan kita terima ke, sampai ke umur kita panjang ke tidak untuk menjalani ibadah puasa. Teruskan menjalani ibadah puasa selagi kita diizinkan Allah hidup lagi di dunia ini. Okay, so aku rasa sampai sini saja video aku. Nanti kita jumpa lagi di next video. Sekadar video pendek-pendek berkenaan motor aku. Mungkin yang mula tadi ada berkenaan EFI aku. Yang ni part yang kedua, iaitu motor SCBA aku lah. Okay, so jumpa lagi di next konten yang akan datang. Kalau ada konten-konten menarik aku akan buat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.